Okey, dalam bab memotong, menebang dan mengerat mencabut pokok ni, dia kata pengharaman memotong, mengerat, mencabut tanah haram ni, dia kata pengharaman memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di tanah haram Mekah, termasuklah Mina dan Muzdalifah ni, adalah berkait dengan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam tanah haram Mekah itu sendiri. Bukannya berkait dengan keadaan seseorang itu sama ada berada dalam ihram ataupun tidak. Maksudnya, cabut pokok tanah haram ni pakai dalam ihram pun tak boleh, maksud dalam bukan ihram pun tak boleh dalam ihram. Okey. Ini bermakna jemaah tidak boleh melakukan perbuatan ini selama mana berada dalam tanah haram Mekah, termasuklah Mina dan juga Muzdalifah. Walaupun dia tidak berada dalam keadaan berihram, namun tak boleh juga. Dengan itu dia kata mencabut, mengerat atau membinasakan pokok-pokok di tanah halal tidak dikenakan dam, sama ada masa ihram ataupun tidak, seperti pokok-pokok di Arafah. So kalau di tanah halal, boleh kita mencabut, mengerat. Kalau keragih sangat lah, tak tahan dengan buat 3 hari dah tak mencabut pokok ni, jadi kita pergi tanah halal, contohnya di Arafah, kan, cabutlah pokok situ ketika itu, kan. Kalau tidak, tak boleh tidur, saya usah dia cabut, kan, tak dikenakan dam, sama ada masa ihram ataupun tidak. Okay. Kemudian dia kata haram mencabut rumput hidup dalam tanah haram Mekah, termasuklah Mina dan Muzdalifah. Mina dan Muzdalifah ni biasanya kalau kita umrah ni kita lalu je, tak berhenti kot. Tapi anda katalah, aku mana tahu tiba-tiba ada bas rosak ke, kita berhenti dekat Mina Muzdalifah ni, pun sama juga. Jangan nak kata-kata cabut pokok lah ketika itu, kan. Jika ia dicabut walaupun secara tidak sengaja, sama ada dalam ihram, umrah ataupun tidak, maka wajib menyempurnakan dam mengikut nilainya. Dam mana? Dam takhir takdir lah, yang boleh pilih tadi tu, takhir takdir juga. Kemudian dia kata pokok ataupun tumbuhan yang mati di tanah haram Mekah, termasuk Mina dan Muzdalifah, dikecualikan daripada hukum ini. Okey. Kemudian dia kata diharuskan memetik daun pohon kayu dalam tanah haram Mekah dengan tidak dipepahkan daun-daun tersebut. Maksudnya kalau lah nak petik daun pokok kayu di dalam tanah haram ni, jangan pepah dia, kan. Okey. Perbuatan memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di tanah haram adalah haram hukumnya. Pelakunya itu tidak dikenakan dam, namun perbuatan itu tak berdosa. Okey. Baik, seterusnya dia kata memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakannya. Jemaah umrah sama ada dalam ihram ataupun tidak dalam ihram, yang memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram dikenakan dam, takhir takdir. Jemaah umrah dalam ihram jika memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal, tetap dikenakan dam juga. Kena juga dam walaupun di tanah halal. Baik. Dalam bab binatang ni, dia kata haiwan buruan darat yang halal dimakan, antaranya dia kata ialah rusa, kijang, angsa, burung merpati dan belalang, kan. Kemudian menangkap ikan yang hidup, sama ada dalam kolam, sungai atau laut, tidak termasuk dalam larangan ini. So kalaulah kata dalam keadaan berihram ni, boleh tak tangkap ikan? Yang ni boleh, di sungai atau di laut, kan. Tapi tak tahulah bila masa kita nak jumpa kolam di sana ni, rasa macam tak jumpa, kan. Jadi tak payahlah kita dia pening kepala. Okey. Yang ni selalu jumpa. Dia kata jika jemaah dalam ihram itu memijak seekor belalang, sehingga mati, walaupun tidak sengaja, dia tetap wajib menyempurnakan dam menurut nilai belalang tersebut. Nilai belalang. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan nilai seekor belalang itu adalah sebiji kurma, dia kata. Manakala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan nilainya adalah segenggam makanan asasi. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
apa yang dinukilkan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW tentang seekor nilai belalang dalam isu ini adalah diandaikan tentang nilainya pada ketika itu. Okay? So dia kata sekiranya jika memijak seekor belalang sampai mati belalang tu, dipijak dia, kan? Walaupun secara tidak sengaja dalam tanah haram Mekah, termasuklah Mina dan Muzdalifah, jemaah tetap wajib menyempurnakan dam menurut nilai belalang tersebut, sama ada berada dalam ihram umrah ataupun tidak. Kena bayar dam juga. Jika belalang terlalu banyak di jalan, kadang-kadang ada musim banyak belalang ni, sampai-sampai belalang tak ada binatang lain. Dia kata kalaulah kita terlampau banyak belalang sehingga dia kata tiada ruang untuk berpijak, lalu terpijaklah belalang tersebut, tidak dikenakan dam dalam situasi begini menurut pendapat yang asah, pendapat yang terkuat. Kemudian dia kata bila kita berada dalam keadaan ihram ni, kita ni diharuskan. Diharuskan ni maksudnya dibolehkan. Buat apa? Membunuh haiwan berbisa seperti ular, serangga berbahaya, nyamuk, lalat dan labah-labah, jika serangga-serangga tersebut mengganggunya tanpa dikenakan sebarang dam. Ini kerana haiwan berbisa dan serangga berbahaya dibenarkan syarak untuk membunuhnya sama ada dalam tanah halal atau haram. Begitu juga haiwan-haiwan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori haiwan buruan darat yang halal dimakan. Contohnya kan, kita semayang kat Masjid Haram, kat luar ke contohnya, malam ke semayang sambil duduk pejam mata, khusyuk je pasal. Tiba-tiba bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba ular ada sebelah. Tengok ular sebelah kan. Kalau tuan-tuan jumpa ular, tuan-tuan buat apa? Selalunya lah, kan. Kalau bagi ular, dengan bagi duit 10,000, tak ambil apa? Kan. Tak tahu saya nak pilih yang mana. Tak tahu kan. Jadi bila sedar ada ular, pukul ular tu. Jangan pula belai kepala dia. Takut jangan, sebab ular ni termasuk dalam binatang yang berbisa. Maka diharuskan membunuhnya. Kalau berani bunuh. Takut tengok ngeri lari lah. Kan. Termasuk jugalah serangga-serangga berbahaya, nyamuk, lalat, labah-labah. Kalau dia ganggu kita boleh bunuh dia tanpa dikenakan dam, sebab dia dikira berbahaya. Binatang buruan yang dimiliki tanah halal seperti burung tekuku, burung merpati, kijang, rusa, arnab dan sebagainya kena lepaskan sebelum berniat ihram mengikut mazhab Syafi'i. Tapi mengikut mazhab ahli fiqh, pendapat ahli fiqh tidak wajib dilepaskan sekiranya binatang tersebut tidak ada bersamanya waktu berihram. Jadi itu dalam bab, lebih kurang dalam bab memburu binatang. Kena bayar, kena dam juga kalau dia kena bayar dam. Seterusnya cerita apa ni? Jenis larangan semasa ihram. Jenis larangan semasa berkaitan dengan hubungan jantina. Melakukan persetubuhan lelaki perempuan tak boleh, kan kena dam. Dam dia besar ni. Bersetubuh, berjima lelaki perempuan, berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil kahwin pun tidak dibenarkan. Kalaulah sekiranya dia kata berlaku apa lagi perkara, pendahuluan dia kata, ataupun mukaddimah persetubuhan merangkumi apa yang dikatakan sebagai pendahuluan tu, termasuklah dia kata perkataan, perbuatan dan isyarat tubuh badan, kan? Dan bercakap lucah dalam ihram hukumnya berdosa tapi tak dikenakan dam. Dan melakukan onani atau merangsang dengan apa-apa cara sehingga keluar air mani dalam ihram, dia kenakan dam, takhyir, takdir. Dan perbuatan ini berdosa. Takhyir, takdir ni apa? Pilih 3. Nak sembelih kambing ke, nak sedekah nak orang miskin ke, ataupun nak berpuasa 3 hari di Mekah atau tempat lain. Tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram yang keluar air maninya akibat melihat wanita dengan penuh berahi atau dilamun khayal atau berfantasi melalui
telefon atau mesej. Tapi perbuatan ini berdosa lah. Dia berdosa tapi tak dikenakan dam. Suami isteri yang berada dalam ihram boleh berpimpin tangan ketika masyaqqah dan keperluan seperti melintas jalan jika persentuhan dengan berlapik dan tidak menimbulkan syahwat. Ini resolusi muskara haji dekat kebangsaan kata. Boleh nak pegang ketika susahkan, masyaqqah, nak boleh pegang. Okay. Tapi tidak menimbulkan syahwat lah. Okay. Tidak salah seorang suami atau isteri itu memeluk atau mencium pasangannya yang sakit jika pelukan dan atau ciuman tersebut adalah pelukan atau ciuman kasih sayang, bukannya pelukan syahwat. Itu boleh. Okay. Kemudian dia kata dalam bab ini bersentuhan dengan sengaja tanpa berlapik. Bagian mubasyarah di antara lelaki dan wanita yang menimbulkan syahwat ketika berihram, sama ada dia inzal maksud keluar mani ataupun tak keluar. Kedua-duanya berdosa dan dikenakan dam, takhir dan takdir ke atas lelaki saja. Lelaki. Okey. Ataupun persentuhan secara berlapik, ghair mubasyarah, antara lelaki dan wanita semasa berihram dan bersyahwat adalah berdosa tapi tidak dikenakan dam walaupun inzal. Inzal ni keluar mani, bukan nama orang ya. Okey. Jemaah wanita sama ada wanita sesama wanita atau lelaki sama lelaki yang sedang berada dalam keadaan berihram dan bersentuhan tanpa berlapik dalam keadaan syahwat adalah berdosa dan dikenakan dam sama ada inzal ataupun tidak. Begitu Maksudnya jemaah wanita dengan wanita atau lelaki dengan lelaki dalam keadaan berihram, tapi boleh bersentuh pula lelaki dengan lelaki tapi ada syahwat. Dia kata berdosa dan dikenakan dam sama ada di keluar mani atau tak keluar mani. Baik, itu antaranya. Kemudian bersetubuh berjima tak boleh. Berkahwin, mengahwinkan dan menerima wanita tak boleh. Ini berkaitan dengan persentuhan dengan sengaja tanpa berlapik mubasyarah. Yang ini tidak berdosa, tapi dia kenakan dam takhir ke atas lelaki. Kena bayar dam juga. Okey. Kemudian persentuhan secara berlapik antara lelaki dan wanita semasa berihram dan bersyahwat adalah berdosa tapi tidak dikenakan dam walaupun inzal. So jemaah umrah wanita sama ada wanita atau lelaki ataupun lelaki sama lelaki yang berada dalam keadaan berihram dan bersentuhan tanpa berlapik dalam keadaan syahwat berdosa dan dikenakan dam sama ada dia keluar mani atau tidak keluar. Okey. Kemudian tengok